Pernah terfikir tak, kenapa kucing korang lebih pilih kotak surat khabar atau kotak Shopee daripada katil mahal yang korang dah beli? Tenang, kucing korang bukan nak perli dompet korang tu. Secara semula jadi, kucing ni adalah pemangsa. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga mangsa. Dekat alam liar, lubang atau celah yang sempit adalah kubu pertahanan terbaik supaya musuh tak nampak mereka. Kajian pun ada tunjuk, masuk dalam ruang sempit ni buatkan kucing rasa sangat selamat dan dapat kurangkan stres. Sebab itulah bagi mereka, kotak-kotak lama ni ibarat pot healing yang paling syok. Sampai kan ada saintis yang bergurau cakap kucing ni sebenarnya benda cecair sebab badan mereka punyalah lentur sampai boleh ikut bentuk apa-apa bekas sekalipun. Jadi, biarkan je lah dia bahagia dengan kotak tu. Kucing korang ada kotak kegemaran juga ke? Cuba cerita dekat ruangan komen.